Nak pergi mana pun, kena bawa ketum. Macam pengantin baru, tak boleh berpisah langsung. Pergi kedai bawa, balik kampung pun bawa. Kadang, Ayang pun tak dapat perhatian macam ketum tu bang. Ayang tengok hidup abang sekarang dah tak jauh beza dengan Mak Pet. Cuma beza, abang rebus ketum, bukan serbuk. Tapi perangai sama. Kalau tak dapat, menggigil. Kalau ada, senyum sampai telinga. Itu bukan kuat bang, itu ketagih. Abang kata ketum buat abang cergas, tapi Ayang nampak abang makin lembab. Dulu gagah, sekarang bangun pun kena cari ketum dulu. Nak jaga keluarga konon, tapi diri sendiri pun dah tak terjaga. Ayang tengok abang macam mayat hidup. Badan ada, tapi semangat dah tak ada. Kalau abang betul-betul nak hidup balik macam dulu, tolonglah berhenti bagi alasan. Ikhtiar dengan pangkal jalan, ekstrak dari Suluh Bayu. Ni bukan benda main-main. Ni langkah pertama untuk abang bebas dari belenggu ketum tu. Jangan tunggu sampai orang kampung tak panggil abang nama lagi, tapi panggil tai ketum. Ayang malu bang. Malu tengok suami sendiri tenggelam dalam air hijau tu.